Okay, good morning Kasih. Good morning teacher. Macam mana Kasih dah makan hari ni? Dah makan dah? Dah makan apa? Makan nasi. Makan nasi. Okey lah emosi hari ni? Okey. Okey, so hari ni Kasih datang untuk buat sesi dengan teacher. Okey, teacher ada beberapa perkara lah nak inform kepada Kasih. Mungkin sebelum ni Kasih pernah jalani ataupun tak jalani, tapi maybe teacher akan ulang semula lah apa yang teacher nak katakan. So dalam sesi kita hari ni sesi pertama. So sesi kita akan berlangsung selama 45 minit hingga 1 jam lebih kurang macam tu kita akan anggarkan lah. Dalam lingkungan tu teacher akan update masa. Jadi yang tu satu. Yang kedua, untuk sesi kita, apa yang kamu kata adalah rahsia. Maksudnya apa yang kamu cerita dan teacher juga cerita dengan kamu antara rahsia antara kita dua. So kalau kamu kongsi dengan orang lain, mungkin ada confidentiality lah. Maksudnya nanti kalau kamu cerita dekat orang lain, macam mana? Kalau teacher tahu, teacher selamat lagi dengan teacher. Kalau dengan orang lain, macam mana? Tak tahu kan, yang pertama. Yang kedua, kalaulah apa-apa yang Kasih katakan tu lukakan diri Kasih, contoh pembunuhan diri ke, any sensitive issue lah kita katakan yang libatkan orang ketiga seperti hospital ataupun pihak polis ke apa-apa, teacher terpaksa inform lah sebab yang tu adalah orang kata apa, lebih daripada apa yang biasa. Macam contoh lah, kalau Kasih rasa nak macam bunuh diri ke apa kan, yang tu teacher kena refer kepada hospital dalam tu. Yang tu. Lepas tu satu yang tu dah. Itu je lah untuk yang saya pengenalan ataupun akar kita lah. Yang tu kena fokuskan yang tu. Yang ketiga, Kasih bebas untuk cerita apa saja dekat sini. Kasih boleh kongsi apa sajalah yang berlaku dalam kehidupan Kasih, kita akan tengok mana kita boleh bantu. Okey? Okey, Kasih dah bersedia? Bersedia dah. Okey, boleh tak teacher Kasih perkenalkan diri? Boleh. Saya Kasih Nara binti Jadi masih boleh cakap Kasih. Okey, saya ni ada 3 orang adik-beradik. Kakak saya yang pertama, abang saya dan saya sebagai anak bangsa. Okey, saya ni seorang yang macam bila dalam boleh katakan macam bukan dalam online lah. Kalau dalam online mungkin saya macam agak friendly sikit mungkin. Tapi kalau dalam depan orang ni saya macam for the first time mungkin saya macam agak gemurah sikit, macam takut nak saya cakap dengan orang. Tapi bila dah macam beberapa minit tu saya macam dah boleh dah sembang semua tu. Saya ni jenis kalau mungkin kalau dengan kawan yang baru kenal mungkin dia akan cakap saya ni agak diam lah, diam sikit lah. Jadi kadang-kadang ada lah juga macam tu, tapi macam tak macam saya tunjuk panggil sebenar tu. Okay, dengan kawan saya macam saya lebih terbuka semua. Tapi kalau dengan family saya banyak, bagi saya banyak diam dah dengan family ni. Saya banyak sebabkan saya bukan apa saya macam tak susahkan siapa-siapa kan. Saya macam tak apalah diam ke saja. Apa-apa jadi. Jadi bila dengan family ni saya macam tak terbuka, jadi saya macam banyak pinjam perasaan saya semua. Walaupun benda tu macam perkara kecil je apa, tapi benda tu macam agak berkesan juga kat saya. Dan somehow saya macam fikir macam saya juga fikir macam tak perlu kalau mati semua ni. Kalau macam mana boleh tiba-tiba rasa nak mati? Bila emosi saya tak stabil semua, saya mula dah selalu ke? Jarang lah. JJ sama-sama? Jarang. Tapi macam beberapa minggu ni saya macam beberapa minggu lepas bulan ni juga ada break atau bulan lepas juga saya macam fikir saya macam saya tak banyak cakap dengan orang. Kalau kat rumah saya banyak diam, saya macam buat benda saya sendiri. Somehow kalau saya macam betul-betul saya sakit hati sangat saya macam kira orang tu saya cuma masuk dalam dunia saya je. Reach out saya macam ada kawan-kawan dan saya semua. Saya macam tak kisah je waktu tu. Orang cakap ini semua memang tak kisah je. Sebabkan dalam banyak-banyak, sebabkan saya pun tak rapat juga dengan kakak saya tak rapat. Kamu berapa beradik? 3 Tiga. Kamu? Saya bangsa. Oh, kamu yang ketiga. Saya tak rapat dengan kakak saya pun tak rapat dengan abang saya. Mak dengan ayah saya
bagi ke sekolah tu kan, macam jarang lah cakap. Mama kamu kerja apa? Polis. Ayah? Ayah saya je teacher. Jadi saya tahu lah dia orang minta. Jadi saya macam tak nak kita sangat lah. Kalau macam tu selalunya kamu kongsi dengan siapa je? Apa yang kamu rasa semua? Kalau saya rasa tu, kalau saya dirasa apa-apa ke, saya nak cakap sama apa saya kerja. Kalau saya masih cuba-cuba nangis, saya mula dah saya macam imajinasi sendiri. Saya mula sembang kawan-kawan saya, kawan yang tak ada siapa boleh nampak. Sembang dengan orang semua tu. So dekat sekolah banyak ke kawan kasih? Kat sekolah pun yang paling rapat adalah kawan saya ramai je kat sekolah ni, tapi macam tak berapa rapat semua. Paling rapat siapa? Yang rapat dua orang je, Puteri dengan Sabrina. Tapi dia lah kadang-kadang dia orang pun berisian. Dia orang pun ada juga masalah-masalah. Jadi saya macam tak apa, kadang-kadang saya cerita, kadang-kadang saya tak cerita. Dalam contohlah dalam sekolah ataupun dekat luar sekolah, apa yang Kasih selalu suka buat? Perkara-perkara yang Kasih suka buat lah, Cici nak tahu. Kalau waktu sekolah ni, kalau waktu tak cikgu kamu kan, kadang-kadang pun kalau cikgu pun saya buat juga kan. Saya macam baca buku, saya punya buku kat tempat mana-mana, saya baca buku. Kadang-kadang kalau saya macam bosan sangat, ada idea saya buat dia, saya macam tulis dalam buku, saya tulis diary saya semua tu. Lepas tu kalau ada idea, saya macam adalah cerita-cerita saya buat ni. Jadi macam ya, boleh sendiri sebab kan kadang-kadang pun tak ada orang nak sembang dengan saya. Jadi macam kadang-kadang kalau kita masalahnya tulis, kawan lain macam saya tak rapat sangat, dia orang tidak pakai dia orang sendiri. Saya macam saya mana nak tulis sembang, saya baca lah buku memang sebab dah macam So mesti kamu spend time kamu dengan novel apa semua lah kan? Apa kamu suka baca cerita macam mana? Fiction ke, non-fiction ke? aku suka baca fiction lah. Kalau non-fiction ni tentang kisah-kisah Islam, pasal sahabat-sahabat yang kita dia saya baca. Contoh novel yang kamu baca? Okey, yang baru-baru ni yang saya baca beberapa minit yang lalu saya baca. Saya baca novel Enam Maut dengan Azrael Stephen Jejak. Saya baca. Kenapa kamu tergerak hati nak baca buku tu? Sebab kan saya tengok lelaki. Jadi satunya cover cantik. Saya tengok cover cantik dia. Lepas tu saya kira saya tengok dia punya cerita pula. Saya tak suka kalau ada yang cerita dia pun saya tak suka kalau cerita semua. Tapi saya banyak mahu macam kalau ada dekat serius, dekat macam kisah semua ada dekat kawan, dekat friend, saya macam suka lah tu. Dia macam tak dia buka macam tengok dekat pasal cinta gitu ada dekat yang luar. So kamu suka fiction yang orang kata apa bunuh apa macam tu? Ada juga saya macam tu. Kamu suka yang so kamu ada pilihan ke memang kamu suka yang macam tu je? Saya banyak yang saya suka. Tapi saya kadang saya macam random. Kadang-kadang saya macam ada saya baca tentang best friend, tentang pasal semua lah. Semua seram, semua tu baca. So kalau dekat rumah Kasih selalu rutin macam mana? Kat rumah saya rutin macam biasa lah, saya main cerita semua kan. Lepas tu kalau ada waktu lapang, kadang-kadang saya baca lah novel lagi kan. Saya baca novel. Kalau saya masih bosan nak tengok apa yang cukup, kadang saya ikut lah sebab kan saya macam ada. Jadi ada hobi lain selain novel. Apa tu? Jadi hobi saya macam saya ni, saya suka buat Lego. Saya suka kumpul benda-benda barang macam Lego kecil kan. Saya suka kumpul. Lego macam yang mana tu? Kita kan ada banyak jenis Lego kan? Kasih suka yang mana? Tapi yang berat yang macam haiwan-haiwan tu. Saya suka tu. Saya kadang-kadang aku ikut sehari saya spend banyak. Saya sampai 20 saya spend kat Lego tu. Banyaknya. Saya sebab kan saya minat, saya belum tahu nak buat apa kan. Lepas tu kalau saya stress apa kan, Lego kan main cakap-cakap dia jadi sakit dia macam tekan. Tu kan.
Maksudnya kamu akan tekan macam mana tu? Dia kan macam puzzle betul tak masa bertingkat tu. So tertekan tu macam mana? Tekan macam kalau buka yang macam susah nak tekan lah. Tekan rumah. So syok lah kamu. Setiap hari buat ke macam mana? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang kamu tidur pukul berapa? Selalunya kalau saya tidur ini pukul 11 lah. Kalau waktu sekolah lah. Kalau waktu pula adalah sampai berjaga sampai lagi 2 pagi. Kadang-kadang ada satu hari tu saya tak tidur langsung. Kenapa? Tak boleh ke macam tu? Kenapa kamu tak tidur langsung tu? Tengok movie ke macam mana? Saya main game. Itu main game sampai tak tidur. Ya, saya main game sampai tidur. Mama tak kata apa? Mama marah? Mama tak marah ke? Mama tak tahu apa kamu tak tidur. Mama tak tahu kamu tak tidur. Kadang-kadang kalau saya tidur pun gitu masih berjalan lagi. Saya tidur dah. Gitu. Game apa tu sampai macam tu sekali? Saya banyak game lah. Saya main banyak game. Kalau macam tu game boleh main Among Us, saya main Grand Theft Online, saya main FL, Roblox. Saya main. Main semua. Main semua. Semua saya main. Dalam game-game macam ni boleh buat kawan ke? Boleh. Contoh macam mana tu? Contoh macam kalau FL ni kita main personal kan. Jadi kita macam boleh lah cek global. Kita cakap lah jom push rank semua. Jadi kita ni tak saya kena masuk dalam Best lah. Kadang main party ramai-ramai. So main ramai-ramai tu dia kira kena bayar ke macam mana? Tak, dia Free je. So daripada apa yang kasih cerita kan, teacher rasa, bukan teacher rasa, teacher boleh nampak kasih kalau dengan orang yang jauh sikit tak berapa nak rapat. Dia kalau dengan kawan pun pendam, tak berapa nak ada kawan sangat kan. Sebab kasih macam jenis ambivert lah. Teacher tengok ada bahagian yang boleh extrovert dengan kawan yang betul, yang boleh extrovert. Ambivert dengan kawan yang tak berapa nak kenal macam tu. Lepas tu perasaan kasih pun kasih pendam. Sebab tak ada siapa nak luahkan. Sebab parents dua-dua bekerja. Lepas tu kamu pun kata berfikiran saja. Tak tanya, fikiran tu mengganggu kamu tak? Dia beberapa hari ni mengganggu macam disebabkan kerja, disebabkan belajar semua ini mengganggu juga. Tapi macam ada kerja senang dia tak payah nak Dan apa yang teacher takutkan adalah fikiran yang kasih kata tu jadi lebih sebab kalau boleh lah teacher recommend ke kasih berkawan dengan manusia betul lah. Sebab pemikiran ni lama-lama mungkin teacher tak minta dan kita tak doa lah, teacher hanya beritahu nanti boleh jadi halusinasi. Kita tak mau keharap. Kalau boleh berkawan dengan manusia biasa lah kan. Sebab teacher tengok kamu pun bercakap boleh je, macam bercakap secara spontan dengan openly boleh cakap macam tu. So better bercakap dengan manusia lah, no? Okey, lepas tu teacher juga dapat tengok kamu aktif secara chat. Kamu lebih orang kata apa bersosial di chat. Chat tu bermesra lah, boleh mesra. Bila depan-depan kamu tak berapa nak boleh chat. Betul. Bercakap apa semua. Okey, saya faham. Yang tu. So, kenapa kamu rasa kamu jadi macam tu? Bila chat mesra, bila depan muka tak boleh nak cakap. Kenapa? Saya tak tahu dah. Mungkin saya terbiasa macam tu kan. Memang dari dulu ke? Saya start. Kira saya start main game pun waktu PKP dah jam 4, 5 macam tu. Sekarang umur kamu berapa? Sekarang ni umur saya dah 16 lah. Lepas tu dah jam 4, umur kamu berapa? 10. 10. Dah 6 tahun dah kasih. Kita kena berubah kasih. Mula-mula macam mana tu? Cuba cerita. Mula-mula sebabkan PKP kan. Semua PKP online semua kan. Jadi waktu tu kan macam era main game. Era yang betul-betul era main game lah waktu tu. Saya pun masuk dalam Roblox dunia. Ramai-ramai. Lepas tu start cerita lah kenyang. Sekarang ni tu yang waktu saya kenal tu cuma 3 seorang je yang ada skill lagi kan. Masih chat lagi dengan saya. Yang lain semua dah semua
kamu sekarang dah ada berapa kawan je dekat yang grup-grup macam tu, grup gaming tu semua? Banyak lagi. Tapi sekarang ni saya jarang lah. Saya jarang nak kadang-kadang saya mana juga kan sebabkan benda tu boleh buatkan handphone saya overheat. Jadi saya macam kadang-kadang berkira sekejap tu. So, kamu suka main game, baca novel. Lagi apa yang kamu suka? Kadang-kadang saya pun suka berkira. Tapi saya pun juga lah kadang-kadang saya berkira pun dia disuruh apa pun tak tahu. Dia rasa. Kamu jenis suka, ada orang suka anime, ada orang suka bunga-bunga. Kamu jenis macam mana? Campur-campur macam mana? Saya kebanyakan saya suka bunga. So, tak habis lagi cerita rutin. Okay, lepas balik sekolah kamu buat apa? Kalau lepas habis sekolah kebanyakan saya macam makan je. Apa-apa penting makan dulu. Saya lapar. Makan tu saya mandi lah. Sebab kan kadang-kadang lepas balik sekolah tu saya tak terus balik rumah. Saya pergi ke office mak saya. Jadi macam makan semua. Lepas makan tu kadang-kadang. So, mama kamu lah main ambil? Jadi kalau lepas makan tu kalau saya putus sangat kan pejabat mak saya kan dekat dengan perpustakaan awam kan. Kadang saya jalan kaki pergi sana. Saya jalan pergi sana. Lepas tu pukul 5 dekat pukul 6 tu baru saya balik. So, dekat rumah kamu paling rapat dengan siapa? Tak tahu. Sebab teacher tengok kamu macam kurang perlu perasaan. Maksudnya kamu penam je. Padahal cakap boleh cakap banyak dah tu. Itulah tu, tapi pendam. Okay, tak apa. Okay, lepas kamu balik dengan mak kamu, buat macam mana? Buat dengan siapa? Saya buat kat rumah. Saya basuh soalan je lah. So, adik-beradik kamu semua duduk dengan kamu lagi ke ataupun dah pergi kolej bekerja? Kakak saya sekarang ni tengah bekerja. Dekat Kuala Lumpur lah. Abang saya sekarang ni tengah tunggu masa bekerja. Jadi dari rumah saya tak ada bekerja. Okay. So, di sekolah kamu okey tak? Ada apa-apa masalah tak di sekolah? Sekolah setakat ni saya rasa okey. Cuma tu lah cara bila kan sekarang ni kan macam tukar-tukar aja kan. Ingatkan classmate orang lain. Rupa-rupanya macam sama juga ni macam. Kamu kelas mana? Saya tidak kat Kat sini lah apa ya? Saya suka ni. Kamu target nak sekelas dengan siapa? Tapi dapat dengan siapa? Saya target ingatkan kalau yang saya harap dalam sini kan memang saya sungguh. Tapi saya ingatkan kelas saya yang lain tu ingat tu mau pindah pergi tempat lain. Dia kan kau tempat yang sama juga. Macam macam biasa kalau lepas macam biasa je. Macam biasa je. Kamu dulu form 3 kelas mana? 3-1. 3 Lepas tu pilih aliran sains tu. Kamu memang nak ke macam mana? Saya memang minat. Sebab kan saya macam waktu tu kan saya tak tahu nak tidak ada. So, kamu ada berapa subjek? Apa? Bio? Bio. Kamu tak ada bio? Ada. Kamu ada apa je? Seorang ada sains sukan, ada komputer, lepas tu BM, BI, sains, matematik, pendidikan Islam, lepas tu lagi apa? Maths biasa. Sejarah. Sejarah dengan maths biasa. So, kamu ada 9 subjek? Termasuk PJP. PJPK tak ada exam kan? Susah ke kamu nak cope? Kamu boleh ni? Saya boleh je tapi saya ni kan kalau ni kena mood yang macam saya tak suka belajar sangat. Saya masuk pasal sekejap mau belajar. Jadi macam saya kena paksa. Baru saya boleh belajar. Tapi kadang saya tak paksa. Kenapa tak paksa? Sebab kan saya pun tak tahu mana saya boleh pergi. Kenapa kamu pilih kelas ni? Sebab kan pagi mula tu saya ingatkan ada satu komputer boleh lah bawa dengan tunjukkan
Tapi cuma macam pasal pergi tu, lepas tu berhenti. Macam tak apalah. Kamu ada masa lagi, bolehlah penuh lagi kan. So kemarin, Perdana Picha kemarin kamu ada je baris. Siapa main? Ayah main. Macam mana result kamu? Okey ke? Tak okey. Macam mana result kamu bukan berapa apa? Ya, great. Cuba cerita. Tapi itulah yang saya tu kan. Sebabkan kita punya guru lah teacher kan. Jadi ayah saya datang, ayah saya duduk, ayah saya tengok. Yang bolehlah bercerita semua. Saya pun hanya mampu tersenyum. Apa yang diceritanya? Ayah saya bercerita lah. Kakak dengan abang dia ni okey lah. Tentang dia ni tak tahu dah ke mana. Waktu sekolah dia okey je. Waktu sekolah memang je. Tapi kamu kelas B1 dulu. Kenapa dia kamu kata macam mana? Macam apa result kamu? Nak boleh tak teacher nak tahu? Okey. Banyak C. A, B, satu B tu? Bahasa Inggeris je lah 1B. Yang lain semua C. Semua. Matematik apa semua? Matematik kan? Gagal. Macam mana gagal? Itu je bayangkan buka-buka paper kertas satu tu. Boom, hilang. Macam mana boleh hilang? Dia punya kira-kira je. Saya dapat. Matematik tak banyak teacher. Mesti Teacher dah menangis tu esak-esak dah. tapi saya banyak perhitungan dalam tu. Perhitungan kebanyakan gagal. Cuma 30 lebih. Ada yang nak 39. Soalan pertama apa? Kamu ada soalan fungsi kan? Fungsi apa semua matematik biasa pun sekarang dah ada fungsi. Betul tak? Macam mana ni? Macam mana teacher nak tolong kamu ni? Ulang gaji. Kena buat latihan. Kamu kena banyak buat latihan untuk matematik tu. So kamu puas ke dengan kamu punya result kemarin? Tak puas. Tapi mak saya cakap dah tak apalah. Mana yang sikit naik dah B kan. Sebabkan saya pun CP semua 50 lebih kan. Saya punya CP 40 kan. Semua 50. Math sajalah yang fail. je lah. Yang tu cicik di bawah kan. Tu cicik sangat dah tu. Tu cicik lebih. Dah tak apalah. Yalah boleh lah kamu try buat latihan ke apa semua kan. So apa perasaan kamu selepas tengok result kamu? Kena buruk macam tu. Tak tahu lah. Tak tahu lah. Yang penting sekarang ni sampai saya cakap. Lepas ni tak cakap macam tu. Sebab kan saya ni rabun jadi saya di belakang kan. Kenapa kamu duduk belakang? Mintalah duduk depan. Sebabkan waktu first dah sekolah tu memang tersampai tu. Yang duduk tu, situ lah tempatnya. Susah kan macam tu? Kamu ada try minta nak duduk depan tak? Kot lah. Yalah kena buat cermin mata lah kalau macam tu kan. Kalau tak boleh di adjust dekat kelas tu, kita try buat cermin mata lah pula kan. Itulah solutionnya. Itu je lah solutionnya. Lepas tu kamu kena buat latihan lah banyak kan. Okay. So, hari ni pagi emosi kamu macam mana? Ceria? Saya juga datang sekolah sebabkan nanti ada orang tu menyebut. Jadi dia menyebut. Jadi saya tidak sekolah lah. Kamu suka datang sekolah ke tak? Kadang-kadang suka, kadang-kadang tak. Kenapa macam tu? Kadang-kadang suka, kadang-kadang tak. Saya macam tak tahu. Saya rasa macam tu tiba. Kadang-kadang tak. Sebab pagi yang tak tahu. Saya pun tak main di person. So dalam 5 hari tu kamu tak main berapa hari? Sehari. Oh, sentiasa sehari ke macam mana? Tak, dia kadang-kadang. Kadang-kadang tu berapa minggu sekali tu? Tak tahu lah, tak menentu. Tak menentu. So daripada apa yang kamu cerita dari awal sampai ke sudah, teacher boleh katakan kamu yang bird, suka main game, suka baca novel, nak kata pendiam tidak, bercakap banyak juga. Okay. Kamu lebih kepada pemikiran sendiri. Mai sekolah ikut mood. Mai sekolah ikut mood.
Ada hari nak mai, ada hari tak mau mai. Bila dia rasa macam tak mau pergi sekolah tak, dia tak mau pergi. Macam tu. Lepas tu kalau ikutkan akademik kamu boleh usaha lagi. Cuma matematik saja yang terserok sikit. Macam tu. Okay. So faham? Okay. So hari ni nak mai jumpa teacher. Nak cerita pasal apa ni? Okay, saya ingatkan saya bosan saya cerita pasal poem. Kalau adik saya jadi termin maka tiba-tiba saya macam keplak. Okey. Kenapa tak jadi nak cerita pasal apa pula? Saya cerita pasal family. Okey, jom kita dengar. Okey, macam kan baru-baru ni saya jumpa dengan Cikgu Linda yang bertemu hati ke hati tu. Saya macam, saya bukan nak kata saya tak puas hati, saya macam saya rasa macam dah tak ada apa-apa perasaan. Jadi macam Dengan siapa? Yang tak ada perasaan tu dengan siapa? dengan Dengan family. Okey. Awak? sama lah macam, ya saya tahu dah semua bangsa kan. Kakak saya dah berjaya, abang saya pun dah berjaya. Tapi selalu kena bandingkan dia orang. Macam kalau Anong boleh buat tu lagi tak boleh buat. Anong tu dah percaya dari diri semua. Anong pun sama je. Anong tu lagi lah anak mama. Tak ada orang tu buat masalah. Kenapa kau tu buat macam ni? Macam agak tu lah agak pelik kan. Senang kan. Jadi bila kakak saya ada macam saya pernah dah juga bercinta kan. Tapi kanta kan. Saya tengok lah. Tapi saya tengok abang saya pun ada juga bercinta, kakak saya pun ada juga bercinta kan. Tapi saya tengok macam, ya je lah abang saya tu bercinta. Waktu dia kata 4 pun, mak saya pun cuma layan juga kan. Girlfriend abang saya tu jadi macam, kenapa boleh kan. Abang saya boleh, kakak saya pun kan. Saya macam tengok. Lepas tu saya pun macam fikir macam, kadang-kadang mak saya tu umur tu kakak saya dan ayah saya tu kadang macam kakak saya juga. Apa-apa semua dia orang. Jadi ni macam agak rasa Terpinggir ke dibandingkan? Dua-dua sana. Dari bila Kasih mula perasan macam ni? Maksudnya Kasih mula rasa macam ni? dah lama dah kami lain macam tidak apa-apa ke. Biasalah duduk jauh kan. Jadi macam tidak apa-apa lah ke. Duduk jauh maksudnya? Kakak saya sebenarnya kan EU tapi EU kat Uniza. Abang saya pula 3 tahun kerja asrama kan. Dia asrama balik asrama. Jadi macam saya seorang ni. Dia ada dalam bilik je lah. Jangan kat luar pun kadang pun saya tunggu seorang rumah ni. So, kamu rasa macam kamu jarak dengan diorang sebab berjauhan ke ataupun ibu bapa kamu pentingkan diorang sebab dia pun jauh? Apa yang kamu rasa dalam dua? Ke ada yang lain? Saya rasa disebabkan yang berjaya saya ni agak tua. Tapi setahu teacher kamu taklah tua sangat pun. Mungkin apa yang kemungkinan kamu rasa mak kamu rasa macam tu, parents kamu? Bila saya cakap pasal akademik, saya tak boleh cakap pasal boleh ke ini semua, boleh ke ni, saya tak percaya. Sebab tu kalau tak, cita-cita saya jadi tentera. Okey. Tapi disebabkan saya rasa banyak sangat pressure kan. Sebabkan tak boleh cakap lepas habis SPM ni tak nak masuk abang cakap saya masuk tingkatan 6. Padahal kakak dengan abang saya masuk tingkatan 6. Saya pun tak rasa cakap lah Kamu nak lah masuk tingkatan 6. Tapi ayah saya cakap masuklah askar tu tiba senang. Tak payah ni susah-susah tak kira lah. Lepas tu bila beberapa hari ni kot saya macam saya cakap dah macam saya dah macam lost interest untuk masuk askar macam dah masuk lieutenant buat apa kan. Bukan dapat apa-apa pun. Bukan saya dapat berperang pun. Saya janji kalau saya masuk tu saya nak kena berperang tu. Kan. Tapi bila saya dapat tahu tak berperang dulu ni kan. Jadi dah pejabat semua. Saya macam Maksudnya kamu nak mula dari bawah ke kamu nak ke high post sikit bila masuk tentera tu?
saya nak start dari bawah, tapi saya nak feel ini macam tu lah, dia orang macam dapat masuk squad yang hebat-hebat lah. Yang okey lah. Tapi bila saya dapat tahu yang perempuan bila askar ni cuma mengajar, lepas tu jabat semua kan, saya macam daripada kerja askar dia boleh jadi lain ni. Walaupun askar tu gaji dia boleh tinggi jugalah. Jadi saya macam jadi benda lain lah. So kamu sekarang kecewa dengan ibu ke merajuk ke macam mana ni? Merajuk sebab Dia merajuk tu aja tapi dia macam tak tunjuk lah. Macam merajuk, memang merajuk tapi macam takkan nanti nak kena hatikan hati sekali kan. hati macam mana kamu boleh hati ke hati dengan Cikgu Fauti tu? Sebab tu mak saya beritahu kat Cikgu Fauti. Mak kamu beritahu apa? Saya cakap lah, saya tak tahu saya cakap macam mana hari ni kan. Cikgu pun cakap lah saya. Sebab apa yang menyebabkan mak kamu suruh Cikgu Fauti cakap dengan kamu ni? Mungkin disebabkan saya ni, satu sebabkan saya tak fokus, saya banyak motor main game. Lepas tu saya macam buat kesilapan tu, tapi waktu dulu kat saya pun pernah buat juga. Jadi sedap macam bercinta semua tu. Setahu teacher lah kan, daripada apa yang kamu cerita tadi, teacher tengok mak kamu risau dekat kamu sebab yelah kamu yang paling bongsu kan, kakak dan abang kamu dah besar, so macam dia orang boleh tengok live dia orang. Tapi bila mai kat bongsu kamu, teacher nak kamu faham, kamu Zen lain, kamu Zen Z dan Zen macam tu. Kakak dan abang kamu apa dia kata generasi lain. So kita tak sama. Macam ibu bapa kita pun generasi lain. So pemikiran masing-masing berbeza. Macam Kasih boleh katakan pemikiran Kasih, okey kita tahu lah apa yang kita buat. Macam walaupun baik ataupun buruk, kita boleh ambil decision. Sebab Kasih pun bukan budak kecil dah, Kasih pun dah 16 sekarang. So Kasih akan tahu mana baik, yang mana buruk. Cuma maybe lah teacher rasa, mak kamu rasa kamu perlu bimbingan melalui cikgu. Itu je lah. Kalau untuk yang jenis membandingkan tu, teacher rasa mak kamu mungkin rasa kamu macam main game kan. Maybe dia rasa kamu main terlalu banyak ke. Kamu main berapa jam? Kamu main berapa jam? Lebih tu berapa jam? Tengok dah 2 jam lebih dah. Tu kalau kamu study tu boleh jadi input sikit kan. Maybe mak kamu rasa macam tu. So nak kata kita tak mau salahkan sesiapa dalam ni. Okay, sebab kita tak boleh tukar mak ayah dah. Itu memang mak ayah kamu yang Tuhan bagi dekat kamu. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh bagi dia orang kepercayaan terhadap diri kita. Teacher rasa mak ayah kamu nak kamu berjaya, tetapi tak tahu macam mana nak bagi tahu kamu, nak explain dekat kamu sebab kamu pun tak berapa nak rapat kan, kamu cakap tak berapa nak rapat emotionally lah, tak rapat. So dia orang pun tak reti nak express dia orang punya emotion dekat kamu. Kamu pun tak reti nak express emotion kamu dekat parents kamu. Betul tak? So itulah puncanya kamu hati ke hati dengan Cikgu Fauti hari tu rasanya. Sebab okey, untuk mengatasi perkara ni, kamu rasa kamu nak buat apa? Ada apa-apa plan tak? Fokus lah. Betul? Kamu kena lebihkan fokus. Lagi apa yang kamu pendam selain daripada yang tadi kamu cerita? Ada apa-apa lagi? Tak ada, yang tu je. Bila kamu mula perasan ni? Exactly bila kamu mula perasan yang macam kamu tak berapa nak mengamdah rumah parents kamu? Tingkatan 2. Apa yang jadi? The same thing. Kamu bukan cikgu panggil juga? Tak. Saya cikgu panggil juga. Tapi saya macam berjauhan je. Macam start tak rapat di sini. Tak rapat dengan mak ayah dah. Kamu pernah tanya tak kenapa mak ayah kamu buat macam tu? Dia sebab salah satu alasan disebabkan kakak saya
dah percaya, jadi ayah saya nak suruh kakak saya macam motivasi kamu kalau dia IGP. Kakak kamu bercakap tak dengan kamu? Dia cakap, tapi dia mesti dia kira dengan abang saya lah. Dia sebabkan waktu dia balik pun, dia kebanyakannya balik-balik bersama saya. Lepas tu dia terus pergi bilik abang saya kan. Macam tu. Kamu rasa dia tinggi? Abang kamu umur berapa? Abang saya sekarang ni 20 lah. Belum kakak? 24. Oh, maksudnya ada gap lah. Kamu sekarang 16. 16? Maksudnya ada gap 4 tahun macam tu. Okay, cakap. So, daripada apa yang kamu cakap, teacher boleh conclude kamu terguris hati sikit dengan mak ayah kamu yang tak berapa nak fokus kat kamu macam tu. Tak fokus kat kamu macam tu. So, apa yang kamu berharap daripada mak ayah kamu? Tak ada apa-apa. Mesti ada. Macam mana kamu tak berharap apa-apa? Tak ada. Tak ada berharap apa-apa. Nak mak kamu layan kamu elok ke? Tak ada. So, apa yang kamu nak dalam kehidupan kamu? Happy je lah. Happy je. So, masalah kamu sekarang? Sebenarnya masalah apa masalah kamu sekarang? Apa masalah utama yang kamu rasa kamu nak, kamu ada sekarang? Sebab kamu kata nak happy, tak ada masalah. So sekarang apa yang masalah kamu ada? Ada kot. Sebab apa saya buang dia bila tu. Kita cuba macam tu. Okay. So apa perasaan kamu sekarang? Ya. Apa? Okey lah. Okey lah. Okey, untuk kamu apa yang teacher boleh kata, untuk akademik lah, teacher rasa mak ayah kamu takut dari segi akademik kamu. Kalau untuk perangai, teacher tak rasa lah mak kamu takut dengan perangai kamu sebab kamu taklah luas sangat ke, ataupun perangai yang tak seberapa betul kan. Sebab kamu punya okey dah, kamu memang ikut follow apa yang dia ajar, kamu pun solat semua dah okey teacher rasa kan. Cuma akademik kamu lebih kena fokuskan lebih kepada akademik lah. Kamu main game, itu yang jadi masalahnya. Teacher rasa kalau kamu kena buat jadual lah. Jadual, kamu kena kurangkan main game satu hari sejam je. Sejam je. Yang lain selebihnya kamu boleh meluahkan dengan mak kamu kot. Mak kamu kerja habis pukul 6. Okay, lepas tu Balik. Lepas tu balik, mak saya balik. Lepas tu makan semua. Lepas tu pukul berapa tu, kalau waktu syuting mak saya tak ada lah buat kerja tambahan kat rumah dengan macam tu, macam buat apa orang kata, macam buat macam kita kan nanti kan macam ada kesimpulan akhir tu kan, kerja semua tu kan. Dia tak ada lah, masa tak ada lah kena buat return apa-apa ke. Macam tu. So kamu tak ambil masa untuk bercakap dengan mak kamu ke? Kadang-kadang ada. Apa je kamu cakap? Macam tak bercakap je. Dia bercakap tapi dia macam cakap lepas tu dah tu je. Dia rasa kamu kena bercakap dengan mak kamu lah. Maksudnya balik kerja, kamu tolonglah mak kamu buat kerja apa-apa yang dia sedang buat kan. Contohlah kalau dia sapu sampah ke, kamu pergilah tolong. Kata mak nak tolong boleh, kamu tolong dia. Lepas tu bila sambil-sambil tolong tu, kamu mulalah perbualan. Kamu tak ada masalah nak buat permulaan perbualan ni, kamu tak ada masalah kasih. Kamu jangan nak buat tak tahu. Dia tahu kamu tak ada masalah buat permulaan perbualan. Okay, kamu try buat dulu. Kalau okey, kita teruskan untuk next sesi pula. Kita tengok apa yang menyebabkan kamu rasa macam tu. Okay? Kamu okey tak sekarang? Okey je. Okay. Tak apa, next sesi maybe teacher akan panggil next week sebab hari ni pun dah rabu kan. So maybe next week Selasa ke macam tu, teacher tengok kesenangan kamu lah. Kalau kamu free, teacher panggil kamu. Okay? Okay, apa ada apa-apa nak cakap dengan teacher dah kamu? tak ada teacher. Tak ada. Okay.
Betul. Betul. Rahsia jangan kongsi kepada sesiapa. Rahsia. Rahsia. Boleh? Boleh? Okey, nanti teacher akan panggil kamu. Okey, kamu boleh balik ke kelas. Okay, thank you. Okey, welcome. Bye-bye. Bye-bye.